Saya menyesal atas perbuatan itu. Saya mohon sangat pertimbangkan hukuman untuk saya, kata penganggur sebelum Mahkamah Session Muar pada 5 Jun menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan 4 sebatan kerana memiliki pedang samurai dan positif dadah. Tertuduh Muhammad Syukri Rahmat, 31 tahun yang memiliki 13 rekod lampau dan pernah dijatuhi hukuman membuat pengakuan bersalah di hadapan Hakim Sayani Muhammad Noor. Mengikut pertuduhan pertama, dia didakwa memiliki senjata berbahaya iaitu pedang samurai sepanjang 90 cm di sebuah kedai asam pedas di Jalan Sungai Abung kira-kira jam 3.13 petang pada 24 Mei lalu tanpa kebenaran sah. Kesalahan itu dilakukan mengikut Seksyen 6-1 Akta Bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958. Berdasarkan fakta kes, seorang lelaki berusia 33 tahun membuat laporan polis memaklumkan dia didatangi 3 lelaki termasuk tertuduh yang memakai topi keledar dan pelitup muka sambil membawa pedang. Tertuduh kemudian bertindak mengacukan serta melibas pedang beberapa kali ke arah mangsa namun berjaya dielak. Siasatan polis mendapati kejadian berpunca daripada rasa tidak puas hati tertuduh terhadap mangsa selepas tewas dalam pergaduhan terdahulu dan mahu mencabarnya semula. Mahkamah memerintahkan semua hukuman berjalan serentak bermula dari tarikh dia ditangkap pada 29 Mei lalu serta tertakluk kepada pengawasan polis selama 2 tahun selepas selesai menjalani hukuman.